Pernah tak anda terfikir, kenapa sesetengah tempat tu jadi tumpuan orang ramai? Apa yang buat kita sanggup terbang beribu-ribu batu semata-mata nak tengok satu tempat tu? Jom kita sama-sama bedah siasat anatomi sebuah destinasi. Dari keindahan alam semula jadi, hinggalah ke kemeriahan acara-acara gergasi. Okey, soalan pertama. Hutan hujan Amazon, Menara Eiffel dengan Piala Dunia. Macam tak ada kena-mengena kan? Satu anugerah alam, satu lagi binaan ikonik dan satu lagi tu acara sukan terbesar di dunia. Tapi jawapannya mudah je dan sangat-sangat penting. Ketiga-tiganya adalah sumber yang menjadi enjin penggerak industri pelancongan global yang bernilai berbilion-bilion ringgit. Dan inilah kuncinya, sumber pelancongan. Cuba bayangkan ia macam bahan-bahan mentah untuk masak satu pengalaman percutian yang paling best. Tak kiralah sama ada anda ada dekat pulau terpencil ataupun tengah-tengah bandaraya yang sibuk, semua tempat ni sebenarnya terbina daripada gabungan sumber-sumber yang sama. Dan rangka kerja ini, ia dibina atas 3 tonggak utama. Ingat 3 ni? Alam semula jadi, binaan manusia dan acara khas. Bila kita faham ketiga-tiga ni, barulah kita nampak strategi di sebalik setiap destinasi. Macam mana ia dipromosikan? Dan kenapa ia berjaya pikat hati jutaan pelancong setiap tahun? Jom kita mula dengan tonggak yang pertama dan yang paling asli, tarikan alam semula jadi. Inilah dia, kuasa alam yang menjadi latar belakang kepada memori-memori percutian kita yang paling indah, tak kira di mana pun kita berada di dunia ni. Jadi, apa tu sumber pelancongan semula jadi? Senang je, ia adalah apa-apa tarikan yang wujud tanpa campur tangan manusia. Ia adalah hadiah daripada bumi kita, dari puncak gunung yang mencakar langit sampailah ke dasar lautan yang penuh dengan misteri. Tarikan semula jadi ni pula ada macam-macam jenis tau. Ada yang berbentuk topografi macam gunung ganang dan gua-gua yang misteri. Ada yang ada kaitan dengan air atau hidrologi macam air terjun Niagara yang sangat gah tu. Dan sudah tentulah iklim yang menentukan sama ada percutian anda ditemani matahari terik atau salji yang sejuk. Kalau kita lihat di peringkat global, kita ada nama-nama besar macam Grand Canyon dan hutan Amazon. Tapi jangan pandang rendah pada tarikan tempatan kita. Sumber yang kami rujuk menonjolkan satu contoh yang hebat dari Malaysia, Batu Caves di Selangor. Batu Caves ni memang contoh yang sempurna. Ia bukan sekadar formasi gua batu kapur yang mengagumkan. Ia adalah satu gabungan yang sangat unik di mana keagungan alam bertemu dengan warisan budaya dan keagamaan. Perkahwinan inilah yang menjadikannya sebuah destinasi yang tiada tandingan. Okey, sekarang jom kita beralih ke tonggak kedua, di mana manusia pula yang jadi arkiteknya. Ini adalah keajaiban yang lahir dari imajinasi dan keringat kita, bukti kehebatan tamadun manusia merentasi zaman. Sumber binaan manusia ni merangkumi segalanya, dari piramid purba sampailah ke taman tema yang paling canggih. Tapi, dalam kategori ini, ada satu perbezaan penting yang kita kena faham antara tarikan yang tercipta secara tak sengaja dengan yang memang dibina khas untuk pelancong. Perbezaannya terletak pada niat asal pembinaannya. Cuba fikirkan tentang istana-istana lama. Ia dibina untuk pertahanan atau sebagai kediaman, tapi sekarang ni ia jadi magnet pelancong. Ini berbeza dengan taman tema atau museum yang dari hari pertama lagi memang direka khas untuk bagi pengalaman kepada pengunjung macam kita. Dan jangan main-main dengan skala tarikan ni. Kita ambil contoh Taj Mahal. Asalnya dibina sebagai lambang cinta dalam bentuk sebuah makam. Tapi sekarang ia menarik 8 juta pengunjung setiap tahun. Banyak tu. Sama juga dengan Menara Eiffel. Siapa sangka sebuah struktur yang sepatutnya dirobohkan selepas satu pameran dunia kini jadi simbol cinta dan dikunjungi hampir 7 juta orang setiap tahun. Itulah dia kuasa tarikan buatan manusia. Dan bila kita cakap pasal tarikan yang dibina khas, kuasanya bukan sahaja pada imajinasi tapi juga pada ekonomi. Tengok ni. Taman Tema Disney sahaja menyumbang $67 bilion kepada ekonomi Amerika Syarikat setiap tahun. Itu baru satu jenama. Menariknya, sumber rujukan kami lebih tertumpu kepada ikon-ikon global untuk kategori ini. Tapi ini timbulkan satu soalan yang menarik untuk kita sama-sama fikirkan. Apakah contoh tarikan binaan manusia di Malaysia yang kita rasa setanding dengan gergasi-gergasi dunia ni? Akhirnya, kita sampai ke tonggak ketiga, tonggak yang paling unik dan sentiasa berubah-ubah. Yang ini bukan tentang lokasi yang kekal, tapi tentang detik yang istimewa. Inilah dia, acara khas. Perkataan kunci di sini ialah sementara. Gunung akan sentiasa ada di situ. Bangunan pun sama. Tapi festival muzik atau perlawanan sukan, ia berlaku sekali je.
Inilah yang cipta perasaan kena pergi sekarang juga. Satu tarikan yang sangat-sangat berkuasa. Dan acara ni boleh jadi apa sahaja, dari soratkan gemuruh di Sukan Olimpik ke kemeriahan warna-warni di festival kebudayaan, sampailah ke sesi bertukar-tukar idea di persidangan perniagaan antarabangsa. Tapi kuasa sebenar acara khas ni terletak pada kesan rantaian atau spin-off effect. Bayangkan anda pergi ke luar negara untuk tengok konsert. Anda bukan saja belanja untuk tiket konsert kan? Anda akan tinggal di hotel, makan di restoran tempatan, mungkin beli cenderamata. Satu acara, tapi impaknya merebak ke seluruh industri pelancongan di situ. Sama macam tadi, sumber kami menumpukan pada acara-acara gergasi global. Jadi, saya nak tanya anda pula, apakah acara tahunan di Malaysia yang anda rasa paling berjaya tarik pelancong dari dalam dan luar negara? Okey, kita dah tengok ketiga-tiga tonggak ni secara berasingan. Sekarang, masanya untuk kita cantumkan semula-semua kepingan puzzle ni dan tengok gambaran yang lebih besar. Macam mana semua ni bekerjasama? Inilah rahasianya. Alam semula jadi, binaan manusia dan acara khas. Ini bukan sekadar teori dalam buku teks. Inilah DNA strategik bagi mana-mana destinasi pelancongan. Negara atau bandar yang paling berjaya di dunia, mereka sangat pandai mengadun ketiga-tiga elemen ini untuk cipta satu package yang susah untuk kita tolak. Jadi, untuk penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Dalam dunia kita yang semakin digital ni, tonggak yang manakah agaknya akan menentukan masa depan pengembaraan kita? Adakah ia keindahan alam yang asli, kehebatan ciptaan manusia, ataupun kemeriahan acara yang hanya datang sekali sekala? Jawapannya ada pada anda.